Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Okey, ini hari Sabtu ya. Video ni agak lambat sikit update kan. Cik suami dia tak ada dekat rumah, pergi hantar Angah ke Terengganu lah, college dia. Jadi waktu pagi Siti tak pergi mana-mana, terpaksalah goreng nugget ni makan dengan aswad. Kita berdua je lah ada. Jadi Siti goreng nugget lah untuk ala perut tengah hari lah, sebelum Siti masak untuk tengah hari. Jadi masak pun tak banyak lah, sebab Siti dengan aswad je dekat rumah. Jadi kita makan seadanya lah macam tu. Okey, Siti akan tunjukkan video masa dia orang turun nak pergi ke kolej Angah lah. Selepas hari Sabtu pergi ke kolej Angah dan terus ke Kelantan untuk ambil mak saudara belah suami sebab dia tak sihat. Jadi dia suruh pergi ambil lah. Jadi kita untuk menjaga dia kat rumah Siti ni lah. Sorry lah agak bising, biasalah kat rumah ni ada ayam-ayam cik suami yang pelihara ni. Siti pun takkan banyak sampai pagi macam ni sebab nak makan ubat kan. Kebiasaan Siti macam tu lah, makan pun tak banyak pagi untuk alas perut untuk makan ubat. Jadi sebelum makan tengah hari tu, untuk masak-masak untuk saya dengan anak je lah macam tu. Okey, kita tengok. Okey, ni video yang hantar anak ke kolej. Dia ada angau. Dia dah masuk angin. Si Kiko pun tengok lah. Kiko pun tengok. Cik pun tengok. Bulat lah nampak. Nampaknya. Alhamdulillah. Macam tak masuk. Mak punya tu ada lampu. Bye. Siapa lagi ya? Berbahaya tu kenan tu. Kau tak ingat kan? Aku kenal ni. Ni rasanya tinggal dah kuasa. Hey. Ya biar dia abang ambil kejap lagi. Lagi abang. Duduk situ. Kiko ni. Kenapa ibu tak tahu apa buku dia? Apa tak ada kan tak ada. Nanti berbahaya dalam ni. Ya, abang nak tengok abang ambil ya. Ni lah kat depan. Ya. Dah tak? Cakap dah tadi. Kamu suruh mas. Angah dia dah kelar kabut dah. Dah stop. Entah. Kalau pergi lampu sebelah tu tak nyala kat sini. Gelap sangat lampunya tu. Kenapa? Apa tu? Dia punya tempered. Dia tempered apa tu nama dia? Kau tak nampak dalam. Nampak sikit mah. Tak balai. Salah. Tu function. Aku rasa ada yang tinggal kan. Masa Angah tinggal sesuatu tak?